Boleh nak Ajwa dari aktiviti kampus berbaru? Boleh nak cakap terima kasih lah sebab Suki nak kita buat. Jadi yang pertama boleh tak Akak introduce perkenalkan diri terlebih dahulu. Dah berapa lama? Kerja sini. Dah 12 tahun. 18 tahun. Kami dengar yang Puan adalah satu-satunya pekerja wanita dekat sekolah kita. Jadi sebagai seorang wanita kat sini, apa perasaan Puan? Adakah penat ke? Lelaki jangan mampu penat belaka. Tapi dah kita seorang tino ke, kalau apa saya Boleh tak Puan terangkan tugas utama kat sekolah? tugas utama kan menyapu, bagi tandang, dapur, kan. Baik yang cuci tandas tu, dia cuci tandas untuk semua jantina ke perempuan juga? Atas kuasa kita jaga lah. Kita jaga kalau ada jaga, jaga pun. Puan jaga kawasan mana? Blok A ni. Semualah dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kan? Jadi mana-mana kita dulu, kita buat lah berapa, tiga lah mana-mana pun. Maksudnya dalam sehari tu tandas tu basuh sekali ataupun 2 kali, pagi dan petang. Untuk semua tandas. Jadi nak tanya dari segi cabaran, ada ke rasa susah setakat ni dalam menjalankan tugas? Aduk gitu je lah. Ada tahan penat, tahan duduk gitu. Kalau dari segi perangai murid-murid dalam pengurusan tandas ni, Memel lah kalau murid-murid. Kalau Blok B, berapa tahun baru? Blok B tahap 5, dia 5. Jadi diorang punya perangai tu tak sebudak-budakan macam darjah 1 tu, macam tandas yang dipotong tu. Tapi kalau kira kan, macam dah besar lagi payah kita nak urus kan. Kalau pada kecil. Kalau besar ni kalau dikorek berapa ke, kalau ada sendiri dapur. Diorang ni jenis yang melawan tau. kalau Puan tegur diorang, ada orang macam ikut ke diorang melawan ni? Kalau kita pun malas kan, malas nak tegur lah, pakai ikut dia lagi. Jadi akhir sekali nak tanya dari segi cadangan lah. Puan ada cadangan tak untuk pihak sekolah ke, untuk murid ke, untuk menambahkan baikkan lagi Kebersihan dekat kawasan sekolah. Kita tak tahu. Kita buat besar kat tu lagi. Setakat ni apa yang Puan jalankan tugas semuanya bersih lah. Bebe dah Selesai dia macam dari segi peralatan, ada ke Puan nak minta lebih banyak-banyak ke? semua cukup dah. Kita tak tahu. Kita tak lepas boleh dia dah gitu. Jadi untuk sekarang, dia okey ke? Kadang-kadang okey, kadang-kadang duduk gitu. Kalau macam peralatan pembersihan tu cuma mencukupi je lah untuk semua. Saya rasa itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada Puan. Mana kali? Terima kasih.